jadual untuk EPL pada musim depan dah pun keluar. So jom kita tengok 3 perkara yang best dan juga tak best untuk Manchester United. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ni kita nak tengok sikit lah 3 perkara yang best dan juga 3 perkara yang tak best pasal jadual EPL Manchester United pada musim depan. Kita akan mulakan EPL pada 22 Ogos lawan dengan pasukan Hull City dan kita akan tamatkan EPL lawan dengan pasukan Fulham dekat Old Trafford. Adakah game terakhir tu kita julang EPL? Chill, relax kan. So jom kita tengok dulu 3 perkara yang tak best dalam jadual Manchester United. Yang pertama adalah lawan dengan Hull City dekat away. Aku bukanlah nak rendahkan kualiti Manchester United sangat, tapi aku rasa untuk hadap pasukan yang baru naik daripada Championship dekat home mereka sendiri adalah satu perkara yang semua tim EPL kalau boleh tak memain. Sebab walaupun tim tu daripada Championship, mereka ni bawa semangat baru dan mereka lawan dengan pasukan daripada EPL dekat home mereka sendiri pula, mestilah semangat mereka gila-gila. Tapi aku harapkan game pembukaan kita lawan dengan pasukan Hull City tu kita boleh menang lah. Cuma aku tak rasa game tu akan jadi mudah untuk kita. So tu adalah perkara pertama yang tak best dalam jadual Manchester United, iaitu opening match kita lawan dengan pasukan Hull City tapi main dekat away. Kalau main kat home, aku rasa insyaAllah lah hampir 100% kita boleh menang. Tapi ni cerita dia lain sebab main dekat away. Kita tengok perkara kedua yang tak best pula adalah period masa bulan Januari dan juga Februari. Sebenarnya dalam competition club, masa bulan Januari dan juga Februari adalah masa yang paling crucial untuk menentukan club tu pijauh ataupun tidak dalam semua competition. Bukan setakat Liga sajalah, masa tu UCL pun duk ada, Carabao Cup pun duk ada, FA Cup pun duk ada. So sebenarnya jadual Manchester United pada bulan Januari dan juga Februari agak tough juga. Sebab kita akan mulakan lawan dengan pasukan Brighton away, lepas tu kita lawan dengan pasukan Newcastle, pasukan Aston Villa, pasukan Liverpool, Brentford, Chelsea dan sekali lagi lawan dengan pasukan Brighton dalam tempoh 2 bulan tu. Lepas tu kita ada juga jumpa Arsenal pada bulan 2. So aku rasa period masa bulan Januari ke bulan Februari adalah period yang agak tough untuk Manchester United. Kita tengok perkara ketiga yang tak best pula. Yang tak best ni aku rasa bukan kita saja kena, semua klub sekali kena, iaitu jadual EPL start lambat. Selalunya kalau kita tengok musim lepas EPL start pada 11 Ogos. 11 Ogos tu start Community Shield, 16 Ogos masa tu Liga dah mula. Tapi musim ni memang Liga start lambat disebabkan ada World Cup dan kelab-kelab juga nak buat preparation, nak bagi pemain-pemain rehat juga dalam masa yang sama. So sebabkan tu jadual EPL terpaksa diganjak ke 22 Ogos nanti. So agak lama lah kita kena tunggu ekstra seminggu untuk tengok EPL. Kita tengok pula 3 perkara yang best. 3 perkara yang best yang pertama adalah 5 game yang pertama. Walaupun tadi aku cakap game pembukaan lawan dengan Hull City adalah game yang tough, tapi kalau lah kita berjaya menang dalam game pembukaan lawan dengan pasukan Hull City, mungkin lepas tu akan bagi import dalam 5 game seterusnya. Sebab 5 game pertama kita, kalau kita tengok ada satu pasukan saja daripada Big Six, iaitu pasukan Manchester City. Yang lain insyaAllah kita boleh sapu. Lawan dengan MC pun kita ada kelebihan juga sebab main dekat Old Trafford. Kita tengok benda kedua yang best pula, iaitu last 8 game dalam EPL. Sebenarnya pertengahan EPL pun penting, tapi penghujung EPL pun penting juga. So kalau kita tengok dalam last 8 game EPL kita takkan jumpa mana-mana pasukan yang layak UCL pada musim ni. Kita tak jumpa Liverpool, tak jumpa Aston Villa, tak jumpa pasukan MC ataupun Arsenal. Ada jugalah dalam last 8 game tu lawan-lawan yang tough, contoh macam Tottenham Hotspur, Leeds United, Bournemouth dekat away. Tapi still mungkin kita boleh collect point maksimum dalam last 8 game terakhir EPL. So mungkin tu akan improve kita punya kedudukan dalam EPL. Mungkinlah kita boleh finish top 4 sekali lagi, atau mana kita tahu boleh jadi champion kan. Tak salah barangan. Kita tengok perkara ketiga yang best untuk Manchester United, iaitu Boxing Day. So kali ni Boxing Day kita akan main dekat Old Trafford dan lawan kita masa Boxing Day adalah pasukan Nottingham Forest. So kepada siapa-siapa yang tak tahu Boxing Day tu apa dia, Boxing Day tu adalah satu game selepas Christmas. Christmas kan 25 Disember. Game lepas Christmas tu adalah game yang dipanggil sebagai Boxing Day. Pasal apa Boxing Day ni special? Sebab biasanya masa cuti Christmas, liga-liga lain selalunya akan berehat tau. Tapi bukan untuk EPL. Sebabkan itulah masa Boxing Day tu EPL akan jadi perhatian seluruh dunia, sebab masa tu EPL saja yang main.
Liga kecil-kecil lain adalah, tapi dekat top 5 league EPL saja yang main. So Manchester United akan lawan dengan pasukan Nottingham Forest. Kalau kita tengok dalam jadual EPL musim lepas, Boxing Day pun kita main dekat home juga, kita menang dengan Newcastle 1-0. Kalau 2 musim lepas Boxing Day kita main dekat away, lawan dengan pasukan Wolves, dan masa tu kita kalah 2-0. Dan aku harap Boxing Day kali ni lawan dengan pasukan Nottingham Forest, kita boleh catatkan kemenangan, sebab masa tu adalah period yang penting juga untuk boost confidence player-player Manchester United. Bagi aku, bila kita tengok jadual EPL ni, ada jugalah period masa kita senang, ada period masa kita susah, dan masa kita susah tu memang susah betul, sebab kita akan lawan dengan banyak tim-tim besar dalam masa yang sama. Tak tengok lagi jadual UCL, jadual FA Cup dan juga jadual Carabao Cup. Dan aku harapkan dalam semua competition pada musim ni, aku harapkan kita tak terkeluar awal, dan paling kurang kita dapatkan satu trofi pada musim depan, sebab kita dah lama dah tak mana trofi ni, dah rindu nak mana trofi. So apa pendapat hampa? Hampa rasa bolehkah Manchester United do better daripada musim lepas, iaitu finish nombor 3? Musim depan mestilah kita nak target finish higher. Dan satu lagi penting, sebab Manchester United akan buat dokumentari All or Nothing. So takkanlah kita nak bagi musim depan tu tak ada trofi kan dalam dokumentari. So apa pendapat hampa? Apa boleh komen kat bawah. Kau hampa rasa ada period yang best dan juga tak best yang aku tak mention kat sini? Hampa boleh komen juga, ok? So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.